Alah pika urawa. Menahan lah. Hamjan tuh jilbabnya wah. Hai mak, hanya pakai jilbab lain macam semua cik hari lepas jilbab nyanto. Duit rumah jilbab barau. Tu jilbab barau. Anu mari hari. Ada amat deh, kan benar jilbab lain pada krek wate nanduk duit rumah. Kenapa dah abah kau? Beda abah kan tu. Memang tak seru deh. Banyak kalau buat tu mah. Ni sampai sampai ulung roh ni buat tu lah ni ngau. Akak. Benar kau? Ni mak. Mana dia hanya jilbab lain ada. Grup tahu jilbabnya ni baru bijak. Ada amat deh. Konjut grup jilbab lain pada krek. Alah takkan nak grup jilbab lain. Siap kosong akan jilbabnya akan kajet ke jilbab leja. Cuba hari maknya. Mulai dadanya, mamnya kau tipannya. Angkunya kak. Untuk sampai kau ke. Anak mengaya selangit menjadi ada. Tak termai. Mau gluk-gluk tu. Kalau ke urang anu. Potai lagi nyan. Yang malai. Katanya cik kak. Angkunya naik kau. Mana kau pegah? Tadi baju lain kira bama. Kalau kau pegah saya kak. Mana kan korang nak kiban kau nyan. Nyan nak menyawit dah. Leh si harga tahu. Kau nyan nak tabe munan. Ni yang muka tanya nak. Tabe yang nak tahu. Ini aku kak. Ngerolong kak akan. Neblau je. Pada muka jilbab rumah. Dan menang-menang tabe. Malay tu. Paitan yang kau. Bahkan apa yang macut. Bahkan empat nak apa yang macut dek. Long nak apa yang macut. Kak. Tapi longnya kepanjangan tu. Watai-watai mak anak aku cakap dah jandra aku. Baik kacau hari punya menang dek. Siapa nak tengok gede hoi? Kan kak Aton dia jauh belang. Nak bantu mak ke. Bila kiong. Mana dengan tahu mana kajak aku deh? Kenangan kaya kak no. Oh, mana man kak? Dia jangan Kak Sapitri mentang je. Cuba hari. Mana Sapitri yang dia kak? Kak Sapitri ye. Sapitri. Nek ni. Mana? Kena nasihat lagi at. Akak lu nak berkah tangan dah mana. Kenapa akak hai? Kak Sapitri nya tak aktif dalam dunia passion. Mana nek no? Nak nek ni? Anak takkan lebih Sapitri? Dia pakai lah juga hanya pun. Mana nak nek ni? Nama mama. Kaki masa Sapitri. Bukan pengen kali ini saja aku deh. Nak ni nak. Nak dengan mak. Nak mak ni. Nak ni mah. Nek noi. Gak nama ni nak ni mah. Cik Kak Sapitri. Kakak yang nak lekoi bah. Kayak sirom tahan apa-apa. Kak. Tadi mau juga kena tak apa. Kak dek kau nah. Asal kak bakat nak saja apa kayu dah. Sudah tak apa ha. Kan ulangnya kena lepas. Masuk kak, masuk. Cari jilbab apa? Motif, polos. Kak, bahasa Aceh kan balik jit. Oh jit kak, lompatnya orang Aceh. Sudah harus jit balik bahasa Aceh. Angkel hai kak, lada murung kan. Buat ada kuping Aceh. Pakai kemarin kan di bahasa Aceh. Asyiknya ada kak. Kecuali shit kan orang Aceh. Yan ho, mana aneh balik bahasa Aceh. Shitnya, coba are kak. Kalau lada dorong hari nanti pak ngelung. Kan aku lagi hai pakai mereka berhaba. Jadi kak, aku rencana minta. Nya kak, rencana lah nak belajar jilbab pada on rumah aku kan gelung. Bukan kira aja kerana kak aku si on jilbab nak hang siap kau. Aku tahu kerah, alang petrol yang seolah. Coba are kak, mana nare yang dah begah pushit. Makaji hino long rencana nah. Aku nak minta jilbab pada on rumah aku. Dek jilbab sangat lebih maklum nah. Oh berehin kak, mengenai model pada kau kamu lengkap tersedia yang sesuai untuk utama mandung dari remaja sampai terbawa untuk kak. Nyan kak, pada kau kamu sering na promo untuk tinggal kak pilih. Tolong pilih juri saat kak yang kira-kira kak akan malu berjeso. Kena kan selong macam pilih nampak nah. Contoh lagi kak yan. Ya masih jilbab berbunyo. Si emang ibu-ibu yang pakai lagi yang karena di raya panjang kan ada pakai timbangan, pakai tinggal lob simple menan kak. Dan mengenai warna kak, lihat kak, nyebak toko kamu lengkap tersedia dumpul warna kak. Oh paitat kak, mana yang dipakai man kak, maklum kita jejaknya. Insyaallah ketujut. Man kemak mantan necok kak, keron necok secret. Kenapa kak? Kalian necok kemak ini. Kali itu dia akan belum balik lah mencok belum lagi. Berarti yang mantan kak? Bujak buat itu makasih. Cik kak. Yang mantan kak? Iya kak, yang mantan. Kalau nggak asik kak sore sini. Oh iya kak, ini saya jilbab
aksesoris pina kak, sok akan kak perle kan? Jadi kak, insya Allah pacar-pacar jangan belanja lo. Terima kasih kak ya, datang lagi, hati-hati di jalan. Bagi orang-orang yang ingin belanja jilbab dan aksesoris lainnya, jangan lanjut pada toko Ramai Store, boleh kari. Ramai Store, ramai pengunjungnya, ramai murahnya.